Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dan selamat petang kepada semua warga Pesona FM. Jadi, pada petang ini saya Reza Jahadi daripada Fakulti Kontemporari Islam selaku moderator anda untuk podcast pada petang ini. Jadi, pada petang ini kita akan menemani anda semua dalam sesi santai tetapi penuh ilmu berkaitan satu program antarabangsa yang akan berlangsung tidak lama lagi, iaitu seminar antarabangsa Al-Quran dan Al-Sunnah dalam masyarakat kontemporari kali ke-7 ataupun yang dikenali sebagai SQ2026. Untuk pengetahuan semua, seminar ini membawa pembentukan masyarakat madani berteraskan Al-Quran dan Al-Sunnah berintegrasikan kecerdasan buatan AI. Dan hari ini kita sangat bertuah kerana bersama kita sendiri ialah Tuan Pengarah SQ2026 sendiri, iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Atta Rahim bin Muhammad Razali. Dan juga bersama di sampingnya ialah Profesor Madya Dr. Najmiah binti Omar. Terima kasih Doktor kerana Ya, baik. sudi Terima kasih. bersama-sama kami di Pusat FM pada petang ini. Jadi, bolehkah Doktor Ya. berkongsi sedikit tentang sebuah pengenalan tentang Doktor sendiri? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator kita yang handsome, Ustaz Aziz ya. Ustaz Aziz. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Prof. Madya Muhammad Atta Rahim bin Muhammad Razali, salah seorang pensyarah di Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, dan bersempena kehadiran saya di sini merangkap sebagai pengarah lah, pengarah bagi satu seminar antarabangsa yang bakal kita langsungkan nanti pada bulan Jun, 13 hingga 14 Jun 2026 nanti. Saya rasa itu sebagai permulaan lah, mukadimah untuk soalan yang diajukan kepada saya. Okay, terima kasih Doktor kerana perkenalkan sedikit pengalaman untuk kita punya warga Pesona FM ni. Dan sedikit sebab juga kepada Prof Madya kita, Ustazah Dr. Najmiah, untuk perkenalkan sedikit tentang latar belakang Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Prof. Dr. Najmiah binti Omar, selaku Ketua Pusat Pengajian Al-Quran dan As-Sunnah Fakulti Pengajian Kontemporari Islam UNIZA, dan juga saya juga sebagai timbalan pengarah untuk seminar antarabangsa SQ 2026 yang akan dilaksanakan nanti, insya-Allah. Masya Allah. Okey. Pada podcast petang ini kita akan akan bercakap promotion ataupun kita akan serba sedikit kenal tentang program yang akan bakal berlangsung pada bulan hadapan, iaitu seminar Al-Quran As-Sunnah berpaksikan integrasi AI ini. Jadi kepada Dr. Tarahim, Doktor, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, mungkin Doktor boleh kongsikan sedikit latar belakang mengenai SQ2026 ini dan program ini sebenarnya berfokus pada apa dan siapa sasaran utama dalam program ini, Doktor? Okey, baik. Terima kasih Ustaz Aziz ya. Berkait dengan soalan yang diajukan kepada saya ini ya. Sebenarnya seminar Al-Quran dan Hadis dalam masyarakat kontemporari Islam ini ia adalah satu seminar yang diadakan secara Hybrid. Secara 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 hybrid. hybrid dan juga secara face to face ya. Dan seminar SQ ni sebenarnya dia telah berlangsung sejak 2008 lagi ya. Dengan tema yang berbeza. Bayangkan sejak dua tahun sekali kami di Pusat Pengajian Al-Quran Sunnah di bawah Fakulti Pengajian Kontemporari Islam ini akan mengadakan seminar seumpama ini. Dan setiap seminar yang dilangsungkan sebelum ini mempunyai tema yang tersendiri. Tema yang tersendiri. Untuk kali ini seminar kita sebagaimana Ustaz Aziz nyatakan tadi, tema kita adalah pembentukan masyarakat madani berteraskan Al-Quran Sunnah berintegrasikan kecerdasan buatan AI. Ianya satu tema yang bersifat semasa lah, seiringan dengan peredaran masa dan ledakan teknologi yang sekarang ni kita
apa ni Banyak guna sekarang. banyak gunakan AI sekarang ni. ya, betul, betul. Telah mempengaruhi kehidupan kita seharian. Jadi seminar-seminar sebelum ni banyak tema tersendiri. Antaranya kalau sebelum ni kita ada uh, SQ 2010, ilmu qiraat dan qurra menjana keilmuan Islam. Ini satu seminar yang lebih terkhusus berkaitan dengan qiraat. Namun kita masih membuka diskusi ataupun perbincangan ilmiah, akademia dalam lapangan, dalam konteks masa itu yang berkaitan dengan Al-Quran dan Hadis. Namun untuk kali ini kita memfokuskan seminar kita pada kali ini sebagaimana saya katakan berkaitan dengan pembuatan kecerdasan buatan iaitu AI. InsyaAllah seminar ini kita sasarkan kepada warga akademik lah terutamanya. Cikgu-cikgu kan, pelajar-pelajar postdoc, master ataupun PhD daripada dalam luar negara ataupun luar negara. Juga kita menjemput kalangan industri-industri yang mempunyai kaitan dengan Al-Quran Sunnah untuk turut serta untuk menyertai seminar kita pada kali ini. Tak lupa juga seminar ini juga sesuai untuk masyarakat di luar sana untuk berkongsi ataupun untuk menimba ilmu dengan apa yang bakal kita sajikan nanti insya-Allah. Wallahu a'lam. Oh, Masya Allah. Jadi kiranya seminar yang akan bakal berlangsung ni dia kira sebagai conference lah. Macam perbincangan antara warga-warga akademik tentang berkaitan apa isu semasa yang perlu dibincangkan lah. Begitu Ustaz? Ya, Betul ke, Doktor? betul. Okey, jadi bila bercakap tentang seminar antarabangsa ni yang menggabungkan tentang elemen-elemen Al-Quran, As-Sunnah dan juga AI ni agak menarik ya, sebab bila kita nampak dia sangat relevan dengan dunia hari ni. Jadi macam mana boleh tercetusnya idea ni untuk menganjurkan SQ 2026 ni, Doktor? Ya, okey. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Aziz dengan soalan yang diajukan tadi ya. Seminar ni sebenarnya saya boleh katakan mungkin hasil idea tercetusnya seminar ini ingin dijalankan ini bertemakan dengan AI ini selaras dengan perkembangan revolusi 4.0 industri 4.0 yang berorientasikan teknologi. Jadi kita mengambil kesempatan untuk menganjurkan seminar yang terarah ke arah semasa ya, tajuk semasa. Begitu juga yang kedua kami menganjurkan seminar yang bertemakan AI ini kerana kebetulanlah di Pusat Pengajian Al-Quran Sunnah di Fakulti Pengajian Kontemporari Islam ini kami ada sedang berusaha untuk membangunkan satu program degree yang baru iaitu Sarjana Muda Al-Quran dan Al-Sunnah dengan pembuatan dengan kecerdasan buatan AI. Dan program Sarjana Muda ini merupakan satu program yang julung kalinya, yang pertama kali yang akan ditawarkan di FPTA. InsyaAllah. Itu antara yang saya boleh katakan mengapa tercetusnya idea untuk mengadakan seminar yang berteraskan AI. Tapi seminar ini walaupun terfokus dengan AI, namun kita seperti mana sebelum ini, seminar-seminar yang sebelum ini, kami turut membuka luas peluang kepada para akademia, para penyelidik, guru-guru, pelajar-pelajar untuk membentangkan hasil kerja dia asalkan ia berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Juga saya katakan di sini antara sebablah kita mengadakan seminar ini, kita nak memperkukuhkanlah nilai dan etika Islam dalam masyarakat digital. Kita nak teknologi itu biarlah selaras dengan prinsip Al-Quran dan As-Sunnah. Dan besar harapan kita dapat membawakan satu pendekatan ini. Moga-moga perkongsian yang bakal dikongsikan oleh para peserta dan pembentang-bentang nanti memberi manfaat kepada masyarakat secara umumnya, insya-Allah. Masya Allah, terima kasih Doktor. Jadi macam menarik juga sebab saya pun pertama kali dengar bila Doktor cakap yang
Al-Quran dan Sunnah punya Uniza ni akan adakan satu degree baru yang menggabungkan Al-Quran dan Sunnah dan juga AI. Ya. Jadi dia macam menggabungkan tentang apa yang kita pelajari. Macam saya tahu, saya pun seorang pelajar FKI juga. Jadi kita macam agak menarik bila kita gabungkan elemen-elemen Islam tu dengan elemen-elemen moden pada zaman sekarang. Jadi macam sebab zaman sekarang pun as a student pun saya pun kita pun banyak pakai AI juga untuk buat assignment, buat research semua. Jadi bila ada macam satu course yang menggabungkan Al-Quran Sunnah dengan AI itu sendiri, saya rasa agak menarik dan mungkin ramai lagi anak-anak muda di luar sana mungkin akan menyertai program tersebut. InsyaAllah. Jadi, okey, untuk soalan seterusnya, Doktor. Kalau kita lihat tema seminar kali ini memang sangat menarik dan dekat dengan realiti semasa. Jadi, bagi saya lah, apa sebenarnya objektif utama seminar ini diadakan buat jurung kalinya, Doktor? Okey, baik. Bagi menjawab soalan ini, kita setiap apa yang kita rancangkan itu mesti ada objektif yang tertentu. Terutamanya dalam kita nak menganjurkan apa-apa program ataupun seminar. Apa yang saya boleh katakan di sini, tujuan ataupun objektif mengapa kita menganjurkan seminar Al-Quran Sunnah dan dengan kaitan dengan AI ni, antaranya kita cuba meneroka satu pendekatan inovatif dalam pendidikan Islam sebenarnya. Pendidikan Islam yang menggunakan AI sebagai alat bantu pengajaran bagi memperkukuhkan kefahaman dan juga penghayatan masyarakat terhadap wahyu ilahi. Antara juga kita dapat lihat di sini, jika kita buat seminar yang bersifat antarabangsa ini, kita dapat memperkukuhkan networking ataupun kerjasama akademik antara institusi pengajian tinggi, terutamanya dalam negeri ataupun di luar negara. Untuk makluman Ustaz Aziz, juga kita ada kolaborasi dengan Indonesia dalam menganjurkan seminar seumpama ini. Dan juga yang lain saya dapat kongsikan di sini, melalui seminar yang dianjurkan ini kita dapat memperkongsikan hasil penyelidikan dan dapatan kajian kalangan para akademik kita, baik dalam negara ataupun luar negara, terutamanya dalam bidang yang bersifat semasa dan kontemporari. Dan saya kira ianya satu peluang yang cukup baiklah untuk ahli akademik dan juga masyarakat untuk berkompromi, berganding bahu dalam menimba ilmu dan memanfaatkan peluang yang ada yang kita sediakan melalui seminar yang ingin dianjurkan ini. Okey, saya setakat itu saja untuk bahagian saya, insyaAllah. Okey, jadi Doktor, saya agak tertarik sedikit dengan apa yang Doktor cakap tadi tentang apa yang berkaitan dengan elemen contemporary itu. Jadi, bolehkah Doktor terang sikit apa yang dimaksudkan tentang elemen contemporary itu? Ilmu kontemporari, ilmu yang bersifat semasa lah, ilmu yang bersifat semasa. Kalau kita lihat Al-Quran dan Sunnah ni, kalau kita lihat dia telah diturunkan sejak 1400-an yang lampau. Jarak masa kita di sana hingga sekarang ni kan cukup panjang tu ya. Dan Al-Quran dan As-Sunnah itu dia adalah sesuatu yang universal dan dia seiringan dengan peredaran zaman. Kita tidak melihat Al-Quran itu hanya dalam konteks ianya hanya digunakan pakai pada menyelesaikan apa-apa isu hanya pada zaman Nabi saja. Sebenarnya ianya adalah satu sumber ilmu Macam yang berkembang. Ya, betul. Macam ilmu fatwa juga, dia sifatnya adalah berkembang. Ilmu itu sifatnya berkembang. Mengikut peredaran zaman. Dan wahyu ilahi dan sunnah itulah yang akan mengiringi kita bermula daripada awal hingga akhirnya sampai ke hari kiamat, masih boleh digunakan pakai dan tetap relevan. Jadi Al-Quran Sunnah ni akan, kata Nabi cakap, akan menjadi panduan umat sebagai akhir zaman. Akan menyelesaikan isu-isu semasa, isu-isu yang maknanya mungkin dulu tidak terjadi, sekarang terjadi, tapi masih lagi kita meraihkan intipati yang terdapat dalam Al-Quran Sunnah untuk menyelesaikan masalah berkenaan. Okay. Faham. Jadi daripada apa yang Doktor telah terangkan tadi, jadi ilmu Al-Quran Sunnah ni, seperti yang kita tahu, Al-Quran telah diturunkan sejak pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang telah kita pelajari, apa itu erti Al-Quran, apa itu As-Sunnah, itulah yang akan, selain daripada itu juga, yang akan menjadi panduan kita sebagai umat akhir zaman ni, sehinggalah
orang kata apa, akan berlakunya kiamat nanti. Jadi terima kasih Doktor atas perkongsian berkaitan soalan-soalan yang telah diajukan tadi. sama. Jadi kita akan berbalik kepada Prof. Dr. Najmiah. Jadi soalan saya untuk Ustazah Najmiah lah. Kita panggil Ustazah lah kan. Untuk Ustazah, dalam dunia yang semakin dipengaruhi teknologi dan AI pada hari ini, jadi bagaimana Doktor rasa dalam seminar SQ 2026 ni boleh membawa macam masyarakat kita melihat bahawa Al-Quran dan Sunnah ni bukan sekadar rujukan agama tetapi juga panduan dalam kita untuk menghadapi cabaran semasa. Okey, Okey, terima silakan, kasih Doktor. saudara Haziq ya. Jadi melalui persoalan saudara Haziq tadi ya mengenai bagaimana Al-Quran dan Sunnah tu boleh relevan lah Membawa macam kita apa yang boleh untuk sebagai masyarakat hari ini menghadapi untuk cabaran semasa. menghadapi cabaran pada hari ini ya. Jadi kita tengok insya-Allah melalui hasil daripada pembentangan kertas-kertas kerja yang akan dibentangkan oleh para pembentang di seluruh dunia secara international nanti, kita akan dapat menghasilkan satu resolusi lah ya melalui antara kaitan antara Al-Quran dan Sunnah dengan kecerdasan ni AI ya, kecerdasan buatan ini yang mana sebagaimana kita tahu Al-Quran adalah sebagai panduan ya bagi umat Islam ya pada hari ini, dan Al-Quran adalah panduan sehinggalah ke akhir zaman. Jadi sudah tentulah di dalam Al-Quran itu mengandungi panduan-panduan ya, garis panduan untuk kita patuhi ya dan sebagainya. Dan selain daripada itu juga melalui AI pada hari ini kita boleh perkembangkan juga, ia hendaklah selari dan selaras dengan apa selaras dengan Al-Quran lah ya. Sekiranya dia bertentangan dengan perkara yang tidak terdapat dalam Al-Quran, maka penyelidik-penyelidik ya, pemikir-pemikir perlu membuat satu tindakan lah ya supaya perkembangan semasa hari ini selari dengan apa yang telah digariskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah ya. Dan salah satu daripada ayat Al-Quran ya yang kita dapati misalnya adanya konsep tabayun ya, tabayun. Jadi sebagai penyelidik mesti ada sikap tabayun lah, iaitu menyelidik, menyemak ya dan memastikan keabsahan satu-satu fakta yang dinyatakan. Sekiranya dia bersalahan dengan Al-Quran, maka hendaklah perlu dibuat tindakan ya yang selayaknya lah ya. Dan kita sebagai umat Islam, kita tidak menolak ataupun kita tidak menolak perkembangan semasa. Nah, dan selain daripada itu, misalnya AI ni semua ya, semua peringkat umur dan sebagainya memang kita memang kita lalui ya, memang kita akan lalui zaman teknologi ni ya. Jadi oleh itu Al-Quran dan As-Sunnah adalah sebagai pembenteng lah, sebagai garis panduan untuk kita dalam menghadapi cabaran dunia teknologi pada masa kini. Okey, terima kasih kepada Ustazah Najmiah atas perkongsian tersebut. Jadi apa yang telah sedikit saya dapatkan poin daripada Ustazah Najmiah tadi ialah bukan setakat, mungkin kalau saya salah boleh Ustazah tegur lah. Kalau bukan setakat penyelidik saja, mungkin kita sendiri sebagai warga biasa ni perlu ada sikap ataupun sifat tabayun itu sendiri dalam sentiasa menyelidik dan mengkaji sesuatu fakta ataupun berita. Macam zaman sekarang kan banyak daripada isu-isu dalam social media yang banyak tersebar. Mungkin ramai-ramai macam netizen-netizen yang akan sentiasa komen-komen ataupun sebar-sebarkan sesuatu tajuk berita yang tak pasti, tidak mereka lakukan dengan perkara tabayun itu, dan menyebabkan sekarang banyak berlaku isu-isu fitnah di social media sekarang. Jadi bukan setakat kita kalau sebagai penyelidik pun, tapi kita juga sebagai student boleh juga terapkan apa yang Ustazah Najmiah cakap tadi, iaitu mempunyai sikap tabayun dalam untuk menyelidik sesuatu fakta walaupun berkaitan dengan isu semasa dalam social media. Jadi untuk soalan seterusnya, Doktor.
Bagaimana doktor melihat cabaran masyarakat hari ini dalam berhadapan dengan perkembangan AI dan teknologi menurut perspektif Al-Quran dan As-Sunnah, doktor? Okey. Cabaran bagi saya cabaran untuk kita pada hari ini dalam menghadapi dunia AI pada hari ini itu kita hendaklah seiring dengan perkembangan AI dan teknologi-teknologi aplikasi-aplikasi yang baru tu kita perlu mencuba dan menggunakannya juga dan kita tidak hanyutlah dalam AI dan kita tidak kita macam kita tak tidak bolehlah macam terbelakang ke kita kena maju, kita kena mempunyai pengetahuan juga dalam bidang AI ni supaya kita menjadi seorang yang dinamik, seorang yang terus maju seiring dengan perkembangan AI Jadi cabaran-cabarannya ialah kita sebagai pelajar pengajar Islam contohnya maknanya mereka mempunyai ilmu-ilmu dalam bidang agama Islam jadi melalui aplikasi-aplikasi ini mereka boleh gunakan sebagai media dakwah untuk menyampaikan agama Islam jadi melalui seminar ini akan adanya pergabungan antara penyelidik di luar sana sama ada di bidang agama Islam, bidang pengajian Islam ataupun bidang luar daripada pengajian Islam. Jadi mereka akan sama-sama menggabung tenaga ataupun berkongsi maklumat maklumat-maklumat masing-masing akan dapat berkongsi maklumat daripada itulah. Jadi cabaran di luar sana mereka akan dapat menghadapi dengan hati yang terbuka dengan mereka akan dapat cuba mencari resolusi penyelesaian permasalahan dan menyelesaikan permasalahan yang ada dengan sebaik-baiknya melalui AI dan sebagainya Okay, jadi dan terima berteras kat kasih Islam. Ustazah Najmiah. Jadi untuk soalan saya sendiri Ustazah, jadi macam mana kalau kita nak gunakan elemen daripada Al-Quran Sunnah itu sendiri untuk membentuk dalam kalangan warga-warga student ataupun pelajar-pelajar sendiri ataupun masyarakat khususnya dalam era teknologi AI ni hari ni, macam mana kita nak gunakan elemen yang dalam Al-Quran Sunnah tu untuk kita berbentuk masyarakat hari ni? Okey. Sebagaimana yang saya katakan tadi, Al-Quran dan As-Sunnah adalah sebagai garis panduan untuk kita. Antaranya juga seperti dalam ayat-ayat Al-Quran yang menyebut hendaklah kita menggunakan panca indera kita dengan sebaik-baiknya tangan, mata, telinga, kaki dan sebagainya kan. Ada termaktub dalam Al-Quran supaya kita gunakan sebaik-baiknya. Jadi bila kita berhadapan dengan AI ni jadi kita sudah mempunyai seolah-olah kita ada pendirian kita bila kita nak menggunakan teknologi ataupun AI dan sebagainya kita sudah ada seolah-olah ada pegangan dalam diri kita bila kita nak menggunakannya tangan kita di akhirat kelak akan disoal. Oleh itu kita akan menggunakan tangan kita dengan sebaik-baiknya. Kita akan menulis sesuatu yang baik dan sebagainya Dan kita tidak menulis sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang ada unsur penipuan, ada unsur yang boleh mendatangkan dosa dan maksiat. Begitu juga mata kita. Mata kita akan explore sesuatu yang baik yang mendatangkan kebaikan kepada umat manusia dan mata kita tidak melihat perkara-perkara yang tidak elok begitu juga panca indera kita yang lain jadi oleh itu Al-Quran dan As-Sunnah ini adalah sebagai panduan untuk kita, garis panduan untuk kita macam mana kita nak menggunakan AI itu sendiri Jadi dan kita tengok mungkin dalam Al-Quran mungkin pada umat zaman terdahulu mungkin sudah ada teknologi-teknologi yang ada pada umat masing-masing contohnya kita tengok macam mana Nabi Nuh membuat kapal bahtera yang besar itu mungkin pada masa itu mungkin sudah ada teknologi-teknologi yang tertentu yang kita tidak ketahui mungkin ada juga teknologi pada umat masing-masing seperti piramid dan sebagainya jadi pada zaman kita ni zaman
dunia akhir zaman ini, pada era sekarang sudah viral tentang AI, mungkin di masa akan datang akan teknologi ni bergerak pantas, ya tak? Okey. Jadi oleh itu kita hendaklah seiring juga dengan perkembangan semasa, dan dalam masa yang sama kita kena ada panduan melalui Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Masya Okey. Allah. Supaya Jadi kita tidak tidak kita ke belakang dan tidak akan selirong, tidak terpesong daripada terpesong, jalan. ya, Okey. betul. Okey, terima kasih doktor atas perkongsian tersebut. Jadi Dr. Tarhim, mungkin di luar sana, warga-warga penonton Pesona FM mungkin daripada kalangan pelajar Fakulti Kontemporari Islam sendiri ataupun mungkin luar Fakulti Kontemporari Islam ini ingin mengetahui apa sebenarnya erti as-sunnah itu sendiri, doktor. Bolehkah doktor terangkan sedikit apa itu yang dimaksudkan dengan as-sunnah itu sendiri? Mungkin kita ingat macam sunnah tu mungkin pakai siwak ataupun sebegitu, atau ke ada lebih maksud lain yang mendalam yang mungkin Ustaz boleh perincikan sedikit tentang as-sunnah Ya, itu? sunnah ni dia banyak maksudnya. Maksudnya dia disiplin ilmu usul, dia ada maksud yang tersendiri. Dalam bidang disiplin ilmu hadis ada maksud yang tersendiri. Secara yang dapat kita simpulkan, apa yang berkaitan dengan sunnah itu ada satu pembawakan yang dibawakan oleh Nabi yang boleh kita jadikan sebagai role model dalam kehidupan kita dari semasa ke semasa. Itu as-sunnah. Apa-apa yang berkaitan dengan Nabi. Sama ada percakapannya, perbuatannya, pengakuannya dan pakaiannya macam mana kan, perwatakan dia macam mana, itulah yang ada pada susuk tubuh Nabi SAW dari aspek akhlak terutamanya. Semuanya itu ada terangkum dalam Al-Quranul Karim, ada dalam firman Allah SWT dalam surah Nun, wa innaka la'ala khuluqin azim, kan. Allah, Nabi SAW sendiri membawa satu akhlak yang mulia yang dibawakan oleh Nabi. Dan apa sahaja yang berkaitan dengan Nabi SAW, kalau kita mengamalkannya, kita akan menjadi insan yang ideal, insan layak untuk kita katakan sebagai khalifah di bumi ini, insya-Allah. Masya Allah. Okey. Mungkin sebuah sedikit daripada perkongsian Ustaz tersebut, dapatlah kita tahu sedikit apa sebenarnya itu arti as-sunnah. Tapi kalau penonton-penonton di luar sana itu sendiri kalau nak tahu lebih lanjut, mungkin kalau di sana ada adik-adik yang sedang sambung SPM ataupun tak tahu macam mana nak sambung nanti lepas SPM, mungkin boleh datang ke Uniza untuk berguru sendiri dengan Dr. Tarhim dalam kos program Al-Aqsa, iaitu Al-Quran Al-Sunnah sendiri. Jadi baik doktor, setelah daripada kita berkongsi tentang perkongsian-perkongsian yang menarik tadi, jadi kita akan berehat sebentar lagi. Jadi terus bersama kami pada sesi akan datang lagi. Okay, tunggu kami di Pesona FM. Sekian.
Okey, bertemu kembali kita di Pesona FM. Jadi, selepas daripada apa yang telah kita bincangkan bersama Dr. Torahim dan juga Dr. Najmiah. Jadi, kembali kepada Dr. Najmiah. Jadi, soalan saya, Doktor, mungkin ada pendengar kita dalam kalangan warga Pesona FM ni
yang berminat untuk join seminar ni. Jadi, seminar SQ2026 ni sebenarnya dia terbuka kepada siapa, Doktor? Adakah hanya untuk pelajar bidang agama ataupun semua fakulti juga boleh sertai? Okey, sebenarnya Haziq, untuk seminar ni dia terbuka kepada semua lapisan masyarakat. Ya, semua boleh menyertai seminar ini. Masyarakat awam Ya, umum. masyarakat awam ya, yang terdiri daripada sama ada penyelidik, mahasiswa universiti, ya, orang awam, ya, guru, penyelidik, apa yang saya tak sebut, okey, semua boleh menyertai lah yang berminat, ataupun guru-guru pensyarah yang ada artikel-artikel ya, berkaitan dengan AI dan juga saktema ada berkaitan, boleh membuat pembentangan ya, artikel masing-masing. Dan juga masih ada lagi masa, iaitu kita berikan kepada semua untuk mendaftar untuk menghantar abstrak sehingga 17 Mei 2026 ini ya. Tak lama. Tak lama dah ya. Lagi 13 dah. Ni Lagi 13 dah 5 hari. dalam 4 hari lagi dah. Dan menghantar kertas kerja penuh pada 31 Mei 2026. Dan juga bolehlah membuat pendaftaran dan juga boleh melayari www.sq2026 ya, buka laman web Uniza dan ataupun boleh melayari laman web tersebutlah, dan akan tertera di situ pada laman web website itu untuk daftar, pendaftaran dan sebagainya. Bila kita mendaftar akan diberikan ID masing-masing melalui email ya, dan di situ bagi pembentang mereka boleh menghantar, mengupload inilah ya, mengupload abstrak, dan bila diterima mereka boleh mengupload kertas kerja ya, kertas kerja dan juga pembayaran ya, dan di situ juga dimuatkan bayaran untuk pensyarah, untuk presenter ya, sama ada international ataupun yang tempatan ya, Malaysia, ataupun untuk pelajar, sama ada untuk menyertai secara online ataupun secara fizikal bersemuka ya. Okey, jadi secara bersemuka seperti mana Puan Madia Dr. Tarahim beritahu, akan diadakan di Hotel Langkasuka, Langkawi ya, pada 13 dan 14 Jun 2026, iaitu pada hari Sabtu dan Ahad ya. Okey. Jadi Dan, kiranya kalau saya nak sertai pun boleh lah juga, Doktor? Boleh, hasil nak sertai pun boleh, dan ia terbuka pada semua sama ada pelajar, sama ada bidang teknologi ataupun bidang pengajian Islam, semua terbuka ya, sama ada hatta doktor pun kalau nak bentang, ahlan wa sahlan. Hatta saintis pun kalau research dia ataupun kajian-kajian dia ada sangkut paut dengan berkaitan dengan Al-Quran Sunnah dengan AI, dipersilakan. Kami bebas. memang alu-alukan. Yang specialnya macam ke Dr. Najimah bagi tahu tadi lah, Hotel Langkasuka ni ke hotel yang paling cantik lah. Belum ni kita nak pergi ke hotel yang satu lagi, tapi kerana kita melihat fasiliti hotel yang kita nak buat ni lebih cantik, alhamdulillah. Jadi insya-Allah sekiranya kita pergi ke sana tu tak rugilah. Langkawi tu insya-Allah. Sambil tu mungkin akan doktor bersemangat pun, ya. sambil tu doktor pun boleh bawa family keluarga. Ya, insya-Allah, insya-Allah. Kita Langkawi ni kan beli coklat-coklat. Ya, macam-macam lah. Okey, jadi doktor, sekarang kita selalu nampak macam selalu kalau kita atau kalau student sekali pun waktu kita kalau kita akan organize ataupun manage suatu program tu, kita akan nampak macam berjalan lancar, smooth je. Tapi mungkin tak ramai tahu apa cabaran di belakang tabir. Jadi boleh ke Dr. Najmiah ataupun Dr. Tarahim, salah seorang, mungkin boleh kongsikan sedikit pengalaman ataupun cabaran doktor dalam menganjurkan dan menguruskan macam mana nak anjurkan kali ini punya seminar SQ2026 ini. Okey, terima kasih atas soalan yang diajukan kepada saya. Memang saya memang mengakui lah nak mengadakan ataupun nak menganjurkan satu event yang begitu besar seumpama SQ ini agak struggle sikit lah. Perlu mental yang cukup yang tinggi, motivasi yang jitu.
dan mesti bersemangat. Kalau tidak, macam mana kita nak persembahkan kepada anak buah kita? Anak buah tengok nahoda dia lembek ke, tak larat ke, nanti terus dia Dia pun sama juga. tak habis turun sama. Jadi kita tak nak itu berlaku. Walaupun permasalahan yang berlaku, kita tenang, kita selesaikan dengan secara yang terbaik. Antara cabaran bagi saya lah, pengalaman yang saya lalui, antara percabaran yang cukup besar itu kita nak dapatkan sponsor lah. Sponsor. Cabaran cukup besar Cari sekali. tajaan. Tajaan tu ya. Bayangkan kita cuba dapatkan sponsor di dalam negeri Terengganu ni yang biasa kita dapat tajaan daripada mereka, semuanya tak dapat bagi kerana syarat mereka nak misi seminar yang nak dianjurkan tu mesti diadakan dalam negeri. Tapi kali ni kita buat di luar negeri. Jadi tak boleh. Jadi tak boleh. Tapi dan kita tak putus asa. Kita tak putus asa. Kita cari alternatif. Kita ada plan A, kita plan B, hatta plan C kita akan sediakan. Alhamdulillah lah, saya cukup berasa bersyukur yang amat-amat sangat. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada sponsor utama kami, iaitu Darul Qori. Darul Qori bawah Datuk Rizalman. Bawah Datuk Rizalman yang banyak memberi sumbangan yang besar dalam menjayakan seminar yang berprestis umpama ini. Dan juga saya juga berterima kasih kepada anak syarikat Terengganu iaitu EPIT, juga ada menyumbang sponsor untuk kami jayakan seminar ini, dan juga daripada Yayasan Taqwa. Yayasan Taqwa juga ada menyumbang kepada kami, sehingga alhamdulillah sumbangan itu bolehlah kita dapat gunakan untuk jalankan seminar ini agar ia dapat diadakan dengan sebaik mungkin. Dan antara cabaran juga kita bagaimana kita nak manage sebagai seorang pengarah untuk SQ kali ini, bagaimana kita nak manage pada setiap AJK kita ni, anak-anak buah kita ni. Kadang-kadang ia satu cabaran cukup perlukan mental yang kuat juga. Kuat jugalah. AJK ni. Yalah, tapi alhamdulillah lah, saya bersyukur sangat-sangat kerana saya bersama tim yang cukup hebat. Masya-Allah. Ada tim pengarah yang selalu support kepada saya, ada SU yang tak pernah kenal lelah. AJK protokolnya, dan banyak lagi lah AJK promosi yang diharapkan kita ni. AJK promosi. Ya. AJK apa lagi? Protokol, AJK teknikal, mereka itu begitu bersungguh-sungguh. Mereka inilah jadikan saya semangat, memberikan saya semangat dan motivasi nak menjayakan agar seminar ini berlangsung dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. Sama-samalah kita doa. Moga-moga apa yang kita rancangkan ini berjalan dengan lancar, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Jadi kalau dalam sudut Dr. Najmah pula, apa cabaran doktor dalam menguruskan seminar ni? Bagi saya, seminar antarabangsa ni merupakan peringkat antarabangsa kan. Jadi sudah tentu antara cabarannya ialah penyelarasan dari beberapa aspek lah kan. Contohnya seperti aspek teknikal, pengurusan peserta, ya, promosi dan sebagainya lah. Ya, namun begitu alhamdulillah lah, tim setiap jawatan kuasa masing-masing kami akan ada mesyuarat secara berkala, ya, 2 minggu sekali, dan bila semakin dekat ni seminggu sekali. Dan di situlah kami akan ada mesyuarat dan membincangkan bagaimana penyelesaian ya. Okey. Jadi alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah Taala kerana mempunyai AJK ahli jawatan kuasa yang mempunyai kerja berpasukan dan bersemangat untuk menjayakan setiap jawatan kuasa, ya, alhamdulillah. Jadi dari situ juga kami ada kumpulan-kumpulan Telegram dan sebagainya, ya, membincangkan permasalahan yang ada. Okey, itulah semangat kerja berpasukan lah yang betul. Saya pun setuju juga kalau saya pun sebagai dalam assignment sendiri pun, kalau kita nak siapkan assignment dalam berkumpulan, mungkin assignment tu tak akan tersiap kalau kita sendiri tak bergerak dalam kumpulan masing-masing untuk communicate, untuk menyiapkan satu assignment ataupun sebuah program. Kadang kita bila satu program yang macam seminar ni berjalan dengan lancar, mungkin orang akan nampak membawa nama pengarah ataupun timbalan pengarah. Tetapi sebenarnya
seminar tak akan berlangsung kalau tak ada Ya. teamwork AJK betul. dan Ya, orang-orang betul. yang akan membangun sendiri Betul. bersama-sama pengarah Ya. itu paling pengarah. Sikit saya tambah sikit lah. Sebelum saya terlupa, saya cukup berterima kasih lah, bersyukur juga ada memiliki tim daripada pelajar-pelajar. Terima kasih lah AJK yang terdiri daripada pelajar-pelajar. Mereka juga berganding bahu dengan para pensyarah, para murabbi mereka masing-masing dalam menjayakan suatu task yang ditaklifkan kepada mereka. Alhamdulillah mereka berjaya dengan seadanya. Alhamdulillah, moga-moga ianya terus bermotivasi sampai hari kejadian nanti, insya-Allah ya. Semoga Kena semangat terus sampai hari semangat program. terus semangat dan jangan kendur semangat dia. Kalau ada masalah sikit, tension apa, Jangan tak nak, down. orang tak nak, kita selesaikan bersama-sama. Kebersamaan kita itulah satu apa kita kata, Kekuatan. kekuatan kita dalam Kalau menyelesaikan ada satu apa-apa masalah. masalah, bagi tahu je dekat. Bagi tahu. InsyaAllah. Bagi tahu Dr. Najmiah. Bagi tahu mana-manalah ketua unit yang dilantik daripada kalangan pensyarah, insyaAllah. Semua itu akan dapat diselesaikan dengan izin Allah SWT. InsyaAllah. Okey, masih Dr. Najmiah dan juga Dr. Terima kasih. Torhim. Jadi sebagai pengarah dan timbalan program ini, jadi apakah harapan doktor sendiri dalam program ini, iaitu SQ2026 ini, dalam memperkukuhkan penghayatan Al-Quran dan Sunnah dalam kalangan masyarakat, khususnya di kalangan pelajar-pelajar IPT sendiri? Silakan Saya? Dr. Torhim. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya cukup mempunyai harapan besar lah. Mempunyai harapan besar. Moga-moga dengan adanya seminar yang seumpama ini dapat memberi pendedahan yang bermanfaat dan bermakna kepada pelajar-pelajar, khususnya daripada kalangan mahasiswa, mahasiswi, bahawasanya walau di mana kita berada, pada masa hadapan pun, tahun 2030 ke 2300 ke kan, apa-apa sekalipun kita dapat kita dapat serasi, kita dapat menyerasikan diri kita dengan perkembangan semasa, dengan membawa maksud bahawasanya kita tidak menafikan perkembangan ledakan teknologi yang akan datang. Kita tak tahu apa yang terjadi pada masa akan datang, tapi yang paling penting kali kekuatan kita iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Mesti kita pegang kemah keming orang Terengganu kata Terengganu kata kemah keming. kemah keming. Kita mesti selesaikan apa-apa masalah itu, mesti kita rujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan seumpamanya. Apa yang duduk dalam disiplin ilmu Islam itu sendiri ya. Kita jangan kita sangat berbangga dengan teknologi. Teknologi tanpa iman hancur kita. Teknologi itu mesti dilandaskan dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana yang diperkongsikan oleh Dr. Najmiah sebentar tadi. Wallahu a'lam. Jadi apa pula harapan Dr. Najmiah sendiri untuk dalam Al-Quran Sunnah ini berkaitan dalam masyarakat, khususnya tentang kalangan budak-budak IPT sendiri, pelajar-pelajar kita sendirilah. Macam mana pula Dr. Najmiah? Silakan. Harapan saya lah, yang pertamanya saya sangat-sangat berharap supaya seminar ini berjaya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah, amin Doktor. Berjaya dengan jayanya, insya-Allah. Dan harapan saya yang kedua, selepas selesai daripada seminar ini, masing-masing semua pihak mempunyai kefahaman yang jelas ya, berkait dengan AI dan juga Al-Quran dan Sunnah ya, dan dapat meningkatkan kefahaman dan masing-masing berpuas hati ya, tak kira dari pihak jawatan kuasa ataupun pembentang dan juga peserta ya. Dan mereka akan rasa puas hati dan lega lah hasil daripada seminar ni. Itulah harapan saya. Masya Allah. Jadi untuk, mungkin doktor ada kata-kata sedikit untuk Dr. Torhim ataupun Dr. Najmiah untuk kongsikan pada warga Pesona FM kita di luar sana, ataupun khususnya warga pelajar-pelajar UNIZA Fakulti Kontemporan Islam sendiri, Doktor. Okey. Akhir kalam ya. Akhir kalam, ayuh wahai para pensyarah, para penyelidik, para pelajar, para mahasiswa, mahasiswi, mari sama-sama kita menyertai seminar Al-Quran As-Sunnah dalam masyarakat kontemporari SQ 2026 yang bakal berlangsung pada 13 hingga 14 bulan Jun 2026. Bertempat di Hotel Langkasuka, Langkawi, Kedah. Jangan lepaskan peluang yang peluang keemasan ini. Jom kita sama-sama memeriahkan program akademia ini, insya-Allah.
Semoga kita semua diberkati oleh Allah SWT. Masya Allah. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Atta Rahim bin Muhammad Razali dan juga Profesor Dr. Najmiah atas perkongsian yang sangat bermanfaat dan juga sangat membuka minda kita pada petang ini. Jadi kepada semua pendengar sana di luar sana, jangan lupa untuk sertai seminar antarabangsa Al-Quran dan Sunnah dalam masyarakat kontemporari kali ke-7 iaitu SQ2026 yang akan berlangsung pada 13 hingga 14 Jun secara hybrid iaitu secara bersemuka dan juga meeting online kan Doktor? Secara Ya. meeting online yang akan berlangsung di Hotel Langkasuka Langkawi yang terletak di negeri Kedah Darul Aman serta secara dalam talian. Jadi pendaftaran dan penghasilan kata kerja masih dibuka. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menjadi sebahagian daripada seminar antarabangsa ini. Jadi saya Reza Haziq bin Reza Jihadi, moderator anda di Pesona FM. Terima kasih. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum.